Ish, bahaya ni. Macam ni, kita orang ada shoot pukul 5 jap lagi. Tapi Rina tak boleh tidur. Yang lain semua tengah tidur. Jadi Rina rasa Rina nak buat live lah sampai pukul 3. Rina nak buat live 5 minit lah. Rina sebilik dengan siapa? Dengan Aisyah. Lepas tu Farah Ain. Sebab bilik ada satu bilik je yang kena 4 orang. Yang lain semua 3. Jadi sebabkan kita rindu Farah, so kita sebilik dengan dia. Hidup batch 2. Ya, batch 2 for life. Orang support tau. Support Farah, support Rif. Support lah semua. Support semua, tapi lebihkan support Farah dengan Rif. Aduh, Rina nak tidur sebenarnya, tapi Rina tak ada mood nak tidur. Mood nak tidur tu tak sampai. Kalau okey tak macam ni ke dekat sangat? Ke kena jauh sikit? Bulan 7 apa cerita? Kenapa bulan 7? Bulan 7 is my birthday. Nak buat konten ke? Rina dah ada perancangan dah untuk next content. Dan Rina rasa next content ni agak menarik. Just tak tahu Rina nak shoot bila. Sebab konten ni memerlukan sedikit effort. It's not just like Rina angkat kamera dan shoot. Tak, dia kena ada perancangan yang teliti. Lines slow Nak konten baru Rina. Yeah, I will do for you. I will do for you guys, okay? Korang tengoklah dulu latest konten Rina tu. Korang marathon sampai 400k. Korang rasa logik tak dapat 400k? 300 lah, kita main 300k dulu. 400k macam banyak sangat. Rina dah makan dah. Tadi kita orang makan. Rina beli Texas chicken dengan Aizus. Lepas tu Echa, kita orang order Grab je sebab tadi diorang tak sediakan lagi makanan. Lepas tu Echa pun belilah nasi kerabu dengan tongmo. Tiba-tiba diorang cakap apa tu, diorang dah sediakan nasi minyak. Lepas tu Echa menyesal beli nasi kerabu sayang dia. Tapi dia dah makan dah nasi kerabu tu. Dia selalu pakai lipstick ke apa? Tak lah, dia nak pakai brand dia punya. Tapi cantik kan? Rina pun suka kot gincu Rina yang terbaru ni. Rina baru beli je yang tu. Dia cantik. Wait, bila live dengan korang kan tiba Rina rasa mengantuk pula. Maknanya Rina selesa dengan korang. Maknanya Rina selesa dengan korang weh. Sebab Rina mengantuk pula bila buat live. Rina nak konten baru. Ya sabar, okay? Tengok dalam perancangan. Cantik gila makeup Rina. Kan Rina pun rasa Rina macam makin pandai makeup dah sekarang. Ya, practice make perfect tu. Padahal kan dulu makeup Rina macam teruk gila. Always crack. Bahagian bawah mata. Lepas tu eyeshadow selalu bercapuk. Apa lagi? Foundation selalu tak rata. Kening tak pandai buat. Rina tak contour hidung dulu. Dan so kalau korang tengok video yang waktu Rina awal-awal masuk talent permanent kan, makeup Rina macam tak cantik sangat. Nampak selekeh. Makeup Rina macam selekeh. Tapi sekarang dah lawa dah. Sebab makeup is not easy weh. Makeup memerlukan practice.
So korang mana yang nak pandai make up tu, dia kena selalu make up je sebenarnya. Hari-hari korang make up. Lepas tu tengoklah tutorial banyak-banyak. Okay. Jadi tak nampak ni, tak pakai spek. Rina datang Lotus Bahar bila? Bila? Alah, kalau dah settle trip ni, Rina turun sana. Rina pakai highlight brand apa? Aku rasa macam nak tahu je produk Rina. Tapi Rina tak boleh tunjuk, nanti kena ban. Rina buatlah content prank. Korang tahu tak sebenarnya hari tu waktu birthday Sophie, Rina plan Rina nak buat content prank. Betul lah Rina nak buat content prank tau. Rina dah set up dah dengan ayah dia sakit. Dia pergi tengok ayah dia. So dia tak ada kan? Dia nanti datang sini semula. Bukan ada tak keropok? Hah? Ada keropok tak? Nak ngunyah-ngunyah lah? Bukan. Nak pinjam sikit. Pinjam? Aku nak cuba buat untuk bakat aku ni. Takutnya. Tak ada. Ni lah. Dah haus banyak kerepek-kerepek. Baru balik daripada sana. Suruhlah haus standby. Korang tak ada lagi konten bakat tau. Rina tak tahulah Rina nak tunjuk bakat apa. Korang ada idea tak? So Rina pun ada bakat yang, Rina tak ada bakat yang, faham tak? Bakat yang special. Contohnya macam main gitar ke, main gitar tutup mata ke, contoh kan. Contoh bakat ni. Rina tak ada bakat yang macam tu. Biasa blur ke mata aku yang blur. So korang ada idea tak Rina nak kena buat bakat apa? Bakat kecomelan. Korang kecomelan is not bakat. Korang ni serius cepat. Rina tak nak nampak hamba nanti. Korang kena tolong Rina. Give me idea. Bakat Rina comel. Comel bukan bakat. Kecomelan etek. No, bakat lawak. Buat bakat badut Rina. Menarilah. Okay, kalau menari nak kena buat tarian apa? Nampak tak susah lah bakat ni. Berlakon macam boy dulu. Tak nak berlakon. Tak nak nangis. Nangis so tiring. Cepat korang. Korang kena tolong Rina. Korang nak ke nampak Rina tak perform nanti? Korang tak nak kan? So you guys should give me idea. Bakat Rina kacik. Tak lah, Rina tak terlalu kacik. Nyanyi. Okay, kalau nyanyi, apa yang bakatnya? Macam semua orang boleh nyanyi. Suara Rina pun tak sedap. Bakat Rina makan. Seriously? Everyone is eating. Beatbox. How to beatbox? Macam nak beatbox tu? Ni sebenarnya rumah Rina, kita orang ada QR untuk parking tau. QR parking tu tahan untuk 3 hari je. Tapi Rina dah guna nak dekat 2 minggu. Tak pulang-pulang. Lepas tu dah ship call Rina je ni. Lepas tu QR parking tu kan kereta Rina punya register nombor flat kan. Lepas tu Echa pula pakai. Echa pula sambung. Bakat berniaga. Lepas tu nak Rina perform macam mana nanti? Korang tak bagi idea yang bernas pun. Bakat Rina menjadi cantik dan imut. No. Sudahlah. Habislah Rina nanti tak perform. Kalau Rina tak perform, semua salah korang.
Cepat bagi Rina idea. Rina nak kena buat bakat apa je lagi? Bakat Rina kat Clever Girl. Menari. Kalau menari, okey, menari tarian apa? Cepat, cuba korang spesifikkan sikit. Ini menari, berlakon. Cuba korang spesifikkan. Menari Zapin, contoh. K-pop. Okey, cuba spesifikkan lagi. Kalau menari K-pop, menari grup mana? Grup apa? Cepat, Rina praktis dengan korang. Okey, K-pop. Tapi cuba korang spesifikkan lagi. K-pop tu grup apa? Cepat, Rina tengok dekat Mosen. Komen. Cepat, serius. Rina tak main-main. Korang kena sependapat sampai Mosen. Sebab Rina tunggu. Blackpink. Okay, Blackpink kan. Cuba korang spesifikkan lagi. Blackpink lagu apa? Okay, Blackpink tapi lagu apa? Come on guys, come on. Blackpink tapi lagu apa? Korang kena sependapat lah sampai Mosen. Rina akan tengok daripada Mosen. Okay? Okay, Jennie. Jennie ada banyak lagu. Lagu apa? Okay, Jennie faham. Jennie ada banyak lagu. Lagu apa? Okay, cepat guys. Korang kena sependapat. Itu judul lah. Judul. Ada ke lagu tajuk Jennie? Like Jennie? Kena Mosen dulu. Baru Rina macam, oh okay, ramai suka yang macam ni. Rina kena buat apa yang korang suka. Like Jennie. Korang ni bagus lah. So korang nak buat lagu Like Jennie. Okay, jom kita berlatih, okay? Rina akan ambil phone Aisyah. Like Jennie. Okay, Rina akan ambil phone.